Hai sayang, pernah tak rasa kereta macam berat bila jalan? Tekan brek pun macam tak lepas. Itu mungkin tanda kaliper brek dah mula jam. Bila jadi macam ni, memang bahaya tau. Selalunya punca dia getah pelindung dah koyak. Bila koyak, air dan pasir halus mula masuk perlahan-lahan. Dan piston dalam kaliper pun mula berkarat. Lama-lama terus jam. Tak best kan? Jangan tunggu sampai brek rosak teruk, sayang. Cepat-cepat tukar getah yang dah koyak tu. Kalau tak pasti, datang je cek. Datang ke Multiple Auto Supply. Nombor 1, Jalan 3/2, Bandar Indra Mahkota 3, Kuantan. Call atau WhatsApp 014-631-8648 sekarang. Follow, like dan share supaya semua orang tahu bengkel mana yang dituju. Bye.